Hari yang kelima, so dah sampai dah pintu beg kuning dari beg orang kita. Menunggu pintu ni baru boleh siap ya. Lepas itu ni dalam ni nampak macam tompok tu, nanti kita orang tacap-tacap sikit. Lepas tu time ni kita dah start nak mengemas. Kita nak masukkan barang-barang yang kat luar tu, nak set up dekat mana cashier, dekat mana kabinet ni, kabinet rak ni kan. Lepas tu begitulah kita orang menarik menggunakan kuasa 3 wanita ya di sini. Waktu ni suami-suami sudah balik ke rumah, ada yang orang panggil nak mandi, nak solat juga kan. Dekat sini kita orang macam usaha ya, tanpa lelaki kita boleh buat ya. Setakat ini saja apalah sangat kan. So kita tak perlu mengharapkan lelaki walaupun kita ada lelaki. Tiba. So dekat sini kita dah set up dia punya cashier dekat sini. Lepas tu kita orang sambung cat yang bahagian ni. Ini memerlukan lelaki ya. Lepas tu kita angkat barang, angkat ni barang-barang ni juga. Aduh, bising lah pula bunyi orang sebelah ni datang. Macam ni Lepas tu ini rak dia, rak orang panggil rak terhebat dia. Yang ni dia bangga-banggakan. Yang ni dia tambahkan skop kerja kita untuk drill pula. Lepas tu waktu ni alhamdulillah, walaupun kedai macam ni ada customer membeli ya. Kita tak nak kita kena cari customer, duit dah tak ada ya. Ya, tak payahlah bising-bising bunyi krik-kruk. Astaghfirullahaladzim. Tunggulah part yang ke-6, hari ke-6 rupanya ada lagi ya. Bye.